Itu saja untuk kelas saya pada hari ini. So saya untuk minggu depan sila submit lah untuk latihan hikmah dan eksplorasi mengenai house rule dan house rapping. Okay, that's all. Okey, Terima kasih. Jom kita jom Lapar tu. Ya, bro. Cepat tu, nanti makan habis weh. Ya, bro. Betul? Awak tak ambil rehat ke? Tak ada apa doktor, saya dah kenyang. Sebelum ni awak paling geger sekali dalam kelas saya. Ini dok senyap je. Kenapa ni? Awak ada masalah ke? Tak ada apa doktor, saya boleh je. Awak tak payah tipu saya lah. Saya kenal student saya kena. Kenapa ni? Cuba awak cerita masalah ke saya. Awak sama sini, saya yakin. Awak je suka ganggu saya doktor. Ambil barang saya, curi barang saya. Kadang-kadang awak je suka suruh saya buat kerja doktor, assignment. Allahu Akbar. Saya faham, saya simpati dan saya rasa yang awak memang kena hadapi selama ni. Berat tu. Gini Abdul, saya boleh bantu awak, tapi saya akan hantar awak ke kaunselor universiti kita, iaitu Dr. Saleh. Saya yakin dia boleh bantu menyelesaikan masalah awak ni. Awak boleh percaya dia dah. Baiklah doktor, terima kasih doktor. Ada masalah belum? Assalamualaikum, Saleh. Salam. Aduh. Mari duduk. Allahumma salli ala Muhammad. Duduk. Boleh? Oh, lagu mana cerita? Oh, inilah. Abang ni ada budak student kawan ni. Dia depa ada masalah sikit. Ada masalah. Jadi kawan nak demo lah, tolong dia tu. Kalau gitu gini. Demo wak mari budak tu bilik sebelah. Nanti kau awak kira lagu mana pun. Boleh ajar deh. Boleh. Nanti kau belanja minum sikit. Lama tak minum sekali ya. Tak boleh. Ya. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ke? Mari duduk. Ya, saya doktor. Saya duduk doktor. Sila duduk. Abdul, awak dah makan Belum doktor. Belum makan? Okey, macam ni. Saya Dr. Saleh, kaunselor di universiti ni. Jadi, saya dengar awak ni nak datang berjumpa dengan saya. Terima kasih sebab nak jumpa dengan saya tu. Jadi, boleh kita teruskan dengan sesi perbualan? Saya tak tahu nak mula dari mana doktor. Tak apa, Abdul. Kita mari sini ni bukan nak hukum siapa-siapa. Jadi, kalau awak nak kongsi apa-apa ni antara rahsia kita berdua dah. Saya sedia untuk dengar, ikut rentak awak. Saya benar doktor. Hari-hari datang kelas rasa macam nak lari doktor. Awak je hina saya doktor. Awak je suka merendahkan saya doktor. Ambil barang saya doktor. Tapi semua orang nampak tapi buat tak tahu je doktor. Ini memang menyakitkan lah Abdul. Jadi awak sipir benda ni dah berapa lama? Sejak tahun lepas doktor. Saya mula potong kelas. Sampaikan saya tak berani nak jawab soalan Dr. Ahmad tu. Saya menangis setiap malam doktor. Tapi saya malu nak cerita dekat orang. Awak berani sangat datang kat sini Abdul. Itu bukan satu kelemahan, tahu tak?
awak telah ambil langkah pertama untuk lindungi diri awak sendiri. Sekarang ini, kita sama-sama cari jalan penyelesaian dia. Jadi Abdul, apa yang awak rasanya boleh bantu awak untuk kurangkan tekanan ni? Cadangan saya, doktor, saya nak mereka diberikan amaran, doktor. Tapi tanpa mereka tahu yang saya yang laporkan. Dan saya nak lagi satu, doktor. Saya nak ada yang teman saya pergi kelas ataupun pergi rehat, doktor. Baik cadangan tu. Jadi lagu ni, saya akan buat laporan rasmi ke unit disiplin. Tapi dalam masa yang sama, saya akan rahsiakan nama awak jugalah. Dan untuk tu juga, kita boleh rantik rakan metode ataupun pelajar MPP yang boleh bantu awak buat sementara waktu ni. Bolehkah saya jumpa doktor lagi minggu depan? Boleh. Nanti kita akan buat sesi susulan yang seterusnya lah. Jadi saya cadangkan awak tulis diary ringkas setiap hari dan tulis apa perasaan awak dan apa yang berlaku. Jadi mudah saya nak faham perkembangan emosi awak lah. Okey. Baik, doktor. Okay. Saya akan cuba. Okey, baik. Okey, baik. Hari ni kita dah kena pasti punca masalah, strategi keselamatan dan sokongan untuk awak dan rancangan sesi susulan lah. Saya sangat bangga dengan keberanian awak. Awak bukan bangsa Abdul, tapi awak ni seorang pejuang. Terima kasih, doktor. Hari ni saya dah rasa lega sikit. Dah rasa boleh bernafas sikit, doktor. Okey, sama-sama lah. Okey, jom. Terima kasih, doktor. Okey.